Tumis bahan kisar. Ni Hamdan blend sebiji bawang besar dengan 3 ulas bawang putih. Tumis bawang putih dengan bawang besar. Naik bau, boleh masukkan 2 sudu cili kisar dan tumiskan je sampai ada pecah minyak. Masukkan cili kisar dan tumiskan dia sampai pecah minyak. Lepas tu dah boleh masukkan isi ayam. Tu dah boleh masukkan ayam. Kemudian bolehlah masukkan fish cake. Kemudian bolehlah masukkan fish cake. Korang boleh masukkan 2 sudu sos tiram, sawi, tomato dengan 1 kilo mi kuning. Masukkan sos tiram, sawi, tomato. Nak masukkan mi tak lepas, abang kuali dah penuh. Dah ada ruang sikit, kita letak mi. Kemudian boleh gaulkan bagi sekata and then boleh tambahkan air sikit. Dan untuk Tambahkan air sikit and then kita gaus sekata. kita nak guna kicap mi dari Kak Zaida ni. Memang senang lah kerja kalau kata ada kicap. Kicap mi dari Kak Zaida tu pun benda bang. Saya guna kicap 99 Speedmart je, boleh kan bang? Pecahkan 2 biji telur. Telur ni kita kena terus gaul tau, sebab kita nak bagi mi ni lagi creamy. And Telur saya habis bang, saya ganti dengan fish cake. Fish cake ni saya terus gaul tau, sebab kita nak bagi mi ni lagi creamy. dan last sekali boleh masukkan tauge. Tapi Tauge pun saya tak ada bang, saya ganti dengan air kosong. untuk bagi lagi cantik, boleh garnishkan dengan cili merah, cili hijau, daun sup dengan bawang goreng sikit. Letak sikit cili untuk bagi lagi cantik. Kita tengok resepi hari ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Tawarlah pula mi ni. Baru perasan resepi ni tak ada letak garam. Fail lagi hari ni. Jumpa esok guys.